Pap. 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 Jom. Aku ada 2 mic. Satu exhaust, satu ni. Jalan lu guys, jalan lu. Boleh aku rekod korang. Jalan lu. Tempat Aladin. Dekat tepi situ je. Dekat tepi Starbucks tu kedai dia. Go. Let's go. Genting guys. Lama weh tak naik genting weh. Siang pula tu. Oh my god. Kita macam ASMR lah sebab saya baru nak panas balik kan. Oh, ada bunyi lotok. Jalan ni dah tak rata. Aku lupa tempat ni korang macam mana. Ketiga lah anjing. Dia 3 anjing. Oh. Dia nak rekod Faiz lebih kan. Dia 3. Oh my god, berat. Oh, bonggol. Jar balik. Cepat. Faiz. Alphard ni dia main Dolin, but it's okay because I'm doing the same shit. Woo! Ni yang tempat Honda crash kan. Faiz kat belakang. Cepat Faiz. Aku dah slow ni. Come on. Yang 4. Aduh. Oh, jalan tak rata. I hate jalan tak rata. Faiz di belakang. Ni jalan dia teruk kan. Dia buat kau jadi fixated tu. Sebab ni ya. Lepas tu merah-merah ni lagi. My god. Lexus ni pun dia nak racing line juga. So aku bagi je without harming myself. Faiz di belakang.
masih lagi di belakang. Jalannya tak rata. Let's go. Tapi kau kan ride Genting siang memang seram. Sebab kau nampak condition jalan tu macam mana tau. So agak seram sikit lah. Sibal banyaklah sial kita. Pak lu lah. Ni main jalan, dia tak tengok tau langsung kiri kanan guys. Holy shit. Tapi tak apalah, ikutlah. Semua penat sangat kan. Apa boleh buat kalau semua dah penat. Alah, aku salah jalan lah. Mana tadi? Salah jalan lah pula. Kita nak mau dekat Sentul pula. Kita buka dulu sini santai. So itu saja vlog today guys. Harap you guys enjoy dengan pembawaan aku yang macam bangang sikit hari ni. Sebab dah lama dah tak naik Genting. Legit dah. Motor ngam-ngam siap. Lepas tu 5 hari lepas tu puasa. So itulah dia.